Sebab manusia satu-satunya makhluk yang tak boleh nak buat vitamin C dia sendiri. The highest in the world of vitamin C in a fruit adalah dalam satu buah yang dipanggil sebagai amla atau gooseberry. Dan gooseberry ni buah yang boleh dapat di pasaran kita, tapi terutamanya di kedai-kedai runcit India, iaitu macam di Brickfield atau kedai-kedai runcit India yang dekat rumah anda tu. Tapi big supermarket tu belum ada lagi amla ni. Dan satu lagi, kebanyakan amla ni datang daripada negara India and dia bukanlah buah tempatan kita, so it's very hard to get. And satu lagi, dia bukan buah yang digunakan untuk ekspor besar-besaran. So apa yang diorang dapat, diorang ekspor and kita import benda tu. Since permintaan dia belum sangat tinggi dan belum sangat lukratif lagi, so dia belum buatkan, nak kata, big farms untuk buat ni. Sekali dah buat big farming dengan game ni, mestilah buah tu dah tak ada dia punya value sangat. So buat masa sekarang, it is still a golden period untuk dapatkan buah amla. Now, buah amla in online ada juga banyak, dari segi serbuk, even dried powder dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah, kebanyakan platform kat Malaysia ni ada yang tak betul. Gooseberries vitamin C is very high and dia natural. Sangat baik untuk kulit. Okay? Biasanya orang akan kata vitamin C untuk kulit je, tapi sebenarnya tak. Vitamin C ini adalah satu antioksidan. Dan satu lagi, kenapa kita perlukan vitamin C daripada makanan? Sebab manusia satu-satunya makhluk yang tak boleh nak buat vitamin C dia sendiri. Satu dunia ni, ke semua haiwan, termasuklah the great apes like your chimpanzee dan sebagainya, yang dikatakan leluhur kita lah, all of them boleh buat vitamin C dia sendiri. They can make their own vitamin C. Alright? Hanya manusia bergantung kepada vitamin C daripada external source.